Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ni, Allah pertemukan lagi kita dalam siri munajat umat fi kulli hajat. Dan alhamdulillah kita berada pada zon ataupun waktu yang sangat dituntut untuk menjaganya. Ini 10 akhir Ramadan, kita masuk dalam 22 Ramadan. Dia tak diam, masa berlalu begitu pantas. Sudah nak menghampiri akhir Ramadan ni mas sekalian. Tinggal 8 hari lagi daripada awal kita mula, dah masuk 22 Ramadan. Begitulah pantas masa berlalu. Dan dia tidak pernah menunggu kita. Dan kalau kita leka, dia hanya pergi berlalu begitu saja. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan adanya amalan sebagai contoh kita untuk hidupkan malam ini hari-hari, mudah-mudahan membantu kita untuk ingat mengingati, ingat mengingatkan, ingat mengingati. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Bila kita ambil peluang untuk muhasabah, untuk kita hisab perjalanan amal hidup kita,
Dengan ada penting, sebab tu penting bila ada amalan yang istiqamah, adanya majlis ilmu yang istiqamah, antaranya adalah untuk kita menjadikan sebagai muhasabah, untuk kita menghisab. Hasibu qabla anta tuhasabu, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Jadi jemaah yang mulia Ta'ala, dengan berbakti yang ada Ramadan ini, marilah kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala agar Allah SWT terus memilih kita, berikan peluang kepada kita untuk terus mengisi Ramadan dengan penuh ketaatan, dan kemuncak pada Ramadan itu adalah dibebaskan pada azab api neraka Jahannam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itulah kita boleh jadikan sebagai hala tuju kehidupan, yakni hidup kita ni menuju kepada keampunan. Lalu segala amalan perbuatan kebaikan yang kita lakukan bukanlah kerana diri kita baik, itu dah pasti dan tentu, dan tidak ada mendapat kita apa-apa diri kita ni jadi lebih, tidak ada apa-apa kelebihan, hanya Allah lebihkan. Namun di situ ada satu misi, yakni dengan amal kebaikan, amal ketaatan yang kita lakukan adalah untuk kita memohon pembebasan daripada azab api neraka Jahannam. Untuk kita mohon pada Allah Ta'ala dengan kebaikan ini, Allah mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah bebaskan kita. Masuk kata kejahatan tu dah pasti ada. Ibarat gitu. Kita ni telah dicas, telah disabit kesalahan. Jadi nak melepaskan diri daripada kesalahan itu, maka kita pun bertungkul lumus untuk berbuat kebaikan. Makna kata berbuat kebaikan itu kerana kita nak menebus kesalahan. Secara tak langsung bukan menunjukkan kita ni ada apa-apa kelebihan, malah kita ni penuh dengan kekurangan dan banyak kekhilafan dan kejahatan. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu bila datangnya Ramadan ni, Allah berikan kita satu peluang, satu tawaran yang luar biasa, yakni tawaran keampunan. Itu tawaran yang kemuncak dalam kehidupan. Adapun tawaran di sudut amal ganjaran itu, orang kata apa, ya, menjadi impian juga, dambaan kita orang beriman. Namun lebih diimpikan adalah keampunan. Kerana apa jemaah sekalian? Keampunan adalah menyebabkan kita yang mana mudah-mudahan tergolong dalam golongan orang yang ghairi hisab, tidak dihisab. Sebab apa? Apabila dihisab itu bermaksud adanya dosa. Bila tidak dihisab maka tiada dosa. Maka bulan Ramadan, bulan yang ada peluang untuk kita mendapat satu tawaran untuk dihazafkan, dihilangkan, apa orang kata, dineutralkan semua dosa. Allahu Akbar. Dengan doa yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra, itulah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwa fa'fu anni itu bermaksud dosa, kesilapan, kekhilafan yang kita lakukan itu memang tiada wujud, tak ada rekod. Kosong. Bayangkan kosong mas sekalian. Mana punya menunjukkan Allah ni betul-betul Maha Pengampun. Sifat Allah Maha Pengampun itu tidak boleh didakwa-dakwi lagi. Tidak perlu diragui dengan apa? Dengan hadis Nabi SAW yang menyifatkan doa itu dirujukkan dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Satu, sukakan kepada keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di situlah kita kena kata apa, terus berharap dan memanjatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Tanda kita terus berharap pada Allah dengan sifatnya yang Allah menyifati dirinya itu Maha Pengampun, sukakan kepada keampunan. Maka kita kaitkan amal ketaatan yang kita lakukan, berbaki 8 hari lagi dan diteruskan dengan kehidupan kita yang tak tahu bila akan berhenti. Maka kita pun zahirkan setiap kebaikan yang kita lakukan adalah untuk menebus setiap kekhilafan dan kesilapan. Nah, itu dia. Nak menebus kesilapan dan kekhilafan. Bukan kita nak menyatakan, oh kita banyak amalan. Tidak, jemaah sekalian. Menyatakan banyak kekhilafan.
Lalu banyaklah kita amalan. Banyak amalan tu sebab banyaknya khilaf. Dia nak timbal balik setiap kekhilafan itu mesti digantikan dengan kebaikan. Dia kena orang kata apa, timbal balik kat situ. Baik, jemaah yang muliakan Allah SWT. InsyaAllah kita akan teruskan malam kita ini dengan munajat umat, insyaAllah. Ya, Aisyah. Saya sebut Khadijah tadi. Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Tu maklum tu. Kena saya sebut Sayyidatina Khadijah ni, tersilap tu. Doa tu dia ajarkan pada Sayyidatina Aisyah tu semua maklum. Mana saya nak sebut tentang apa tadi? Baru masuk Sayyidatina Khadijah ni. Mana ada poin saya nak sebut tu. Di mana-mana kalau ada tersatu-sasul tu, tu maklum lah tu. Jadi maklum lah. Bukannya sebut tak tahu. Tersasul. Sebab kadang-kadang kita ni, bila kita ada input, kita bercakap, ada point kita nak cakap, tu bersilang. Dia tu bersilang, kita ada point nak cakap tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Ya. Tadi saya sebut doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tu. Nabi ajarkan pada Sayyidatina Aisyah. Saya sebut Sayyidatina Khadijah tu, ada benda lah saya sebut tu bersilang. Masa perasan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita teruskan dengan munajat umat sekalian. Khair. Baik, bantu sebarkan di TT dan di FB yang dah bersiaran, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Baik, mas sekalian, insyaAllah mulakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya khair.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا semua yang hadir pada malam ya Allah kabulkan ya Allah segala hajat kami dan urusan di akhiratnya mudahkan ya Allah segala urusan di akhirat kami ya Rabb. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا في إسلام سلوه الدنيا وخصوصا في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان وخصوصا Malaysia ya Allah jangan balak bencana malapetaka banjir besar malah berpanjangan ya Allah ya Allah ya Rahman. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semuanya mulakan Allah SWT. Saya sudah munajat umat kita pada malam yang penuh barakah ni dengan bertawasul dengan wasilahkan suratul Fatihah sabah qiraat dengan 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat. Insya-Allah jemaah sekalian,
silah doa, silahul mukmin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Jadi kita bila lihat dunia kehidupan ni tidak boleh tidak mesti dengan Allah, maka tidak boleh tidak mesti dengan doa. Itu wasilahnya. Dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT itu mesti berserta dengan keyakinan yang sebenar, keyakinan yang benar, tepat dan jelas. Berdoalah dengan yakin, yakinlah dengan Allah SWT. Dalam kita nak menuju pada perjalanan yakin, maka datanglah cubaan demi cubaan, buruk dan baik, sehingga mengguncang keyakinan. Sehingga hari ini, kalau kita dah faham dengan sebenar-benar kefahaman, maka datanglah sifat mempersoalkan keadaan, takdir, ketentuan. Sebab itu Allah perjalankan kita berhadapan dengan perkara buruk baik, perkara yang kita tidak suka, yang renyah, yang orang kata yang rimah. Memang begitu adatnya. Kalau bagi semua yang suka, semua orang senang. Contoh dalam kalimah cinta. Kalau dah sebut cinta ni, orang kata apa? Yang suka-suka semua orang boleh cerita. Tapi cinta ni diterjemahkan dengan perbahasan kesusahan, mujahadah. Cinta Allah bukannya bersenang lenang. Cinta Allah itu dengan bermujahadah, bersusah payah. Itu cinta. Kalau senang semua orang boleh cakap. Tapi siapa yang sanggup bersusah-susah untuk Allah? Nah, susah-susah itulah yang akan diukur dengan kesungguhan, dengan bagaimana nak sentiasa orang kata apa, istiqamah walaupun berhadapan dengan hal keadaan kita, orang kata apa, tak senang kita kat situ. Tetapi kita tahu perjalanannya ke mana. Kita tahu dengan kesusahan, dengan perkara yang kita tidak senang, itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena lalui lah. Kita kena laluinya dengan keimanan. Sebab itu antaranya ada wasilahnya itulah doa sebagai panduan kita. Bila doa itu kita benar-benar panjatkan kepada Allah SWT, mana doa itu adalah ibadah. Bila sebut ibadah, dia akan mendapat ketenangan jiwa. Masalah belum selesai tapi jiwa telah sampai. Sebab apa? Sebab doa itu ibadah. Allah kabulkan on the spot, itu jam juga Allah kabulkan. Apa dia? Kelapangan jiwa, ketenangan hati. Itulah yang sangat diperlukan, yang sangat-sangat dituntut. Kita hari ini nak mempunyai qalbun salim. Apatah lagi kita nak berhadapan, kita nak mencari malam memburu, malam Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahteralah. Sifat malam Al-Qadar itu adalah disifatkan dengan sejahtera. Maka yang sejahtera saja yang boleh masuk. Bukannya ada main sejahtera, ataupun sejahtera juga. Tapi sejahtera yang merujuk kepada qalbun salim. Jiwa yang sejahtera. Macam mana tahu jiwa yang sejahtera? Ujilah dia. Kalau dalam keadaan suka, nak tak tahu sejahtera ke tidak, ya tengah suka, tengah semua ada, try tengok bila perkara itu perlukan kepada satu pengorbanan dan kesungguhan. Di situlah datangnya nanti bagaimana kita nak sanggup tidak. Sanggup tidak berabi-rabi untuk Allah, susah-susah untuk Allah ni, sanggup tidak. Malah itulah jalan yang kita kena tempuhi. Contoh tak makan tak minum, bukannya senang, susah. Tapi kita boleh tak makan tak minum kerana Allah daripada subuh sampai kena maghrib, bukan senang. Kita hari biasa kalau tak minum kejap pun dah haus dah. Ini kerana Allah tu. Kita lakukan kerana Allah. Kita boleh tak makan tak minum mas sekalian. Sebab apa? Sebab itulah dorongan yang tertinggi, kemuncak kehidupan kita ini. Sebab itu bila kata nak masuk dalam perbahasan salamun ya hatta matla'il fajr, itu mestilah datang dengan qalbun salim. Walladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang Allah yang menurunkan anzala sakinah, ketenangan ke dalam hati-hati manusia yang terpilih. Bagaimana hati yang mendapat ketenangan ini? Hati yang tiada masalah, hati yang lari tiada masalah. Aku tak nak kacau orang, pening-pening, tak mau. Dia lagi bermasalah. Tak selesai. Hati yang tenang itu hati yang sentiasa ingat Allah. Dalam susah dia ingat Allah, dalam senang dia ingat Allah. Dalam gelap, dalam terang, tetap yang ada hanya dia. Barulah dia mempunyai satu jiwa yang mantap.
Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Bila nak tenang, dia mesti dengan ingat Allah. Ingat Allah bukan dalam sebutan semata-mata, tapi ingat Allah itu apabila didatangkan ujian, dibentangkan ujian di hadapan matanya. Lalu apa yang diingat? Kalau senang, diingat senangkah? Kalau susah, diingat susahkah? Ini satu benda yang bertali arus tidak putus sehinggalah kita mati kembali bertemu. Ya ilahi. Memang takkan boleh lari, mas sekalian. Sebab tu bila kita ada malas sebegini, kita dok minta doa. Al-Fatihah ni doa. Surah doa. Sebab apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Doa. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mau pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Hidup ni kita nak jalan yang lurus. Jalan yang Allah nikmati atas mereka. Dan bukan jalan yang Allah murka atas mereka. Sebab tu jemaah yang mulakan Ta'ala, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu untuk terus mempunyai jiwa yang qalbun salim. Hati yang sejahtera, hati yang tenang, boleh menenang-nenangkan. Malah orang kata apa, ketenangan seorang yang tenang ini dia mampu meredakan suatu orang yang sedang marah di hadapannya. Berat begitu. Betapa besarnya kesan ketenangan dan kesabaran itu. Allah kurniakan, beruntunglah. Beruntunglah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita boleh setakat ni dulu untuk malam ini. Bukan malam dah, pagi ni. Mudah-mudahan yang berbaki masa yang ada ni teruskan bertawajuh, teruskan bertaqarrub ilallah. Ingat kata kunci kita apa? Imanan wahtisaban. Beramallah kerana iman tu kerana Allah. Dia tak habis kat situ. Beramallah kerana Allah yang ada. Lepas tu isbatkan balik, yang ada hanya Allah. Dia kata yang ada hanya Allah, mohonlah padanya yang mengadakan. Ya Allah, adakan pahala untuk malam ni, ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, adakan penyesalan untuk aku keluar pada masa ni, ya Allah. Ya Allah, adakan. Kalau memang ada, itu imanan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah terus tetapkan diri kita. Wasabbit aqdamakum ya mukallibal qulub. Sabbit qalbi ala din wa ala ta'atik. Hati dia Allah tetapkan untuk nampak kebesaran Allah. Din itu nampak kebesaran Allah pada setiap kejadian. Ini yang kita nak ni mas. Wallahu ta'ala alam. Itu saja insyaAllah. Untuk mula kita pada siri akan datang, majlis yang akan datang. Mohon maaf bersama kekurangan, terkasar kata, kurang bicara, penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan keputusan kita pada pagi yang penuh barakah, insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Tuhan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير الله أكبر.